Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. 55 Aja Kuarter kali ini kita bawakan seorang coach water ski lah. Nurzila Sulaiman. Betul Betul, Nurzila Sulaiman. Apa ni, orang ni kecil je. Tapi dia tak takut air. Macam mana mula-mula boleh tercebur dan terjebak dalam water ski ni? Adakah sebelum ni atlet 100 meter ke, bola jaring ke, sejarah awalnya? Sejarah saya memang, saya sangat aktif. Saya cuba macam-macam sukan, tapi masa tu mungkin tak ada sokongan keluarga. Sebenarnya projek ni I think dalam tahun 2007. Kita bawa masuk dulu. Kita actually sukan water ski ni dia merudum sekejap. Yalah. So kita bawa masuk dulu sukan tu, kita anjurkan World Cup, dan bermula pada situ it's also business family lah. Asalnya lah. Asalnya. So legacy daripada suami. So bila kita mulakan projek tu, everybody have to ski. Yalah. Kena belajar ski. Sebab kita nak mulakan, kita pun kena rasa lah. Yalah, kalau orang tahu tanya kita kena jawab. Kita kena jawab. Ni malu kalau kita tak tahu kan. So bermula pada situ, saya memang I think umur saya dalam 30-an baru saya start belajar. Untuk water ski ni, kejohanan yang paling hampir ketika ini, adakah SEA Games di Thailand ujung tahun terlibat? Alhamdulillah, actually included in Thailand. Berapa acara? Berapa pingat yang dipertandingkan di Thailand? Thailand ni because dia tahu water ski dia orang tak kuat. So dia tak akan buat buat individual. Dia buat tim dia lah. buat tim. Mana tim ni laki perempuan, dua lelaki, dua perempuan. Tapi dia kategori tu hanya satu kategori sahaja. So water ski ada satu pingat. Dia ada juga wakeboard and wake surf, which is kita tak kuat lah. Kita di Malaysia tak kuat, and also cable. Kita tak ada cable. Cable ski di Malaysia. Maknanya di Thailand hujung tahun ni SEA Games bagi acara water ski perebutan satu pingat je lah. Untuk water ski lah. Di peringkat sekolah melalui KPM. Water ski ni ada diperkenalkan ke? Ya, masa mula-mula dulu kita start dengan sekolah-sekolah di Putrajaya. Memang kita mulakan lah dalam lebih 200 budak. Permasalahannya, adakah perbelanjaan ke, sewa ke, macam mana ke yang mahal ke? Sukan ni memang sukan mahal. Sukan mahal. Lagi satu priority lah. Kadang-kadang budak-budak dia bila sampai satu tahap dia lebih kepada pelajaran. So dia walaupun saya ada talent yang bagus, tapi mak bapak lebih suka dia belajar. Sebab dia kata mungkin sukan ni tak boleh, tak menjanjikan lah. Tak menjanjikan career. Harapan lah untuk skuad kita ke sukan sini. Harapan saya in slalom, kategori slalom especially. Kita memang dah berlatih lama lah ni. Berlatih lama dah. Kita memang ada juara yang pasukan tu terdiri daripada juara lah. Champion, Asian champion, and then dia orang semua world class level. So saya harap tak ada injury. Kita relax. Kadang-kadang small thing ni, kadang-kadang ni lagi sejam nak pertandingan, dia muntah lah apa. Itu kita tak nak. Kesihatan penting. Lepas tu pastikan tiada injury. Itu je saya. Baik, itu saja 55 kali ini bersama dengan coach water ski kita, Puan Nurzila. Orang dia kecil aja tapi cakap banyak tahu. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang terbaik itu hanya dari Allah SWT, tapi sebaliknya dari kami sendiri. Kita doakan skuad water ski negara berjaya di Sukan SEA di Bangkok tahun ini. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain. InsyaAllah surah papan tarik papan. Kita jumpa minggu depan.